Sumbangan asas rahmah SARA bulanan yang mula dikreditkan hari ini terus dimanfaat rakyat di Perlis. Manakala peniaga yang menyediakan platform SARA sangat menantikan program ini bermula apabila turut memberikan kelebihan kepada perniagaan mereka. Tinjauan mendapati kebanyakan penerima bantuan ini terus memanfaatkan bantuan itu sejurus ia dikreditkan ke dalam kad pengenalan mereka. Bantu sangatlah sebab kita boleh guna duit ni untuk tak buat kalau nak duit cash. Boleh guna IC kan. Boleh beli barang-barang dapur untuk bulanan. Sip lah. Sip lah, daripada ni boleh guna untuk sekolah lagi, duit yang gaji apa kan. Makcik beli keperluan makanan. Macam beras, susu, kicap. Keperluan benda-benda bahan-bahan kering lah makcik duk ambil selalu tu. Tunggu habis dulu ke ataupun tiap-tiap bulan kalau ni pun buat kira makcik tiap-tiap bulan tu kira kata masuk dalam tu kad tu makcik main ambil terus. Cukup keperluan untuk sebulan lah kan makcik tu ambil full lah tengah 200 tu. Bantuan SARA turut memberi manfaat kepada peniaga mengembangkan perniagaan. Bila macam program ni start kan, program ni bermula, so kira macam pelanggan yang ada yang kita tak pernah tengok, macam orang sekeliling ni. Sebelum ni kira macam pelanggan tu daripada kampung ni saja. Pelanggan tetap tu daripada kampung ni. Okey, lepas ada program ni kira macam pelanggan dari kawasan luar pun ada yang mai, yang berdekatan ada yang mai, dari Fedah Matahari ada, Rimba Mas ada, Batu 15 pun ada. Kira tak tertumpu pada penduduk setempat saja.